اللهم علمنا ربي يسر وتعسر muka surat 39 kita masih duduk bincang tentang apa surah-surah yang diturunkan di Madinah dari segi tertib nuzulnya, tertib turunnya. Dan baru ni kita berhenti setakat yang ke-10. Yang ke-11 nya ialah surah An-Nisa. Tahun ke-4 Hijrah turunnya. Sekitar itulah. Baru ni ada salah seorang peserta kita ni tanya, semuakah dalam setiap surah tu betul-betul? Tidak, secara keseluruhan. Ada juga kadang-kadang tu dalam surah Madaniyah, beberapa ayat Makkiyah ada juga. Kemudian tertib dia tu lebih kurang adalah berbeza tu pendapat tu, itu tak nafi lah dari segitu. Cumanya secara keseluruhan, secara kasar dari segi tertib turunnya ialah supaya yang kita tulis ni lah. Surah An-Nisa ialah surah yang keempat di dalam Al-Quran mengikut tertib mushafinya, mengikut tertib kitabinya, mengikut tertib Quran adalah ni. Ia adalah surah yang keempat. Adapun dari segi tertib turunnya, surah-surah di Madinah ni ia adalah yang ke-11. Tahun turunnya ialah pada tahun ke-4 Hijrah. Isi kandungan utamanya ialah tentang sistem masyarakat yang kukuh, bermula daripada kekeluargaan hingga kepada kenegaraan. Ada sebut belaka di dalam surah An-Nisa ini. Dan surah ini sangat penting untuk panduan dalam kehidupan dunia kita. Dan melalui surah ni dan surah-surah seumpamanya, surah-surah Madaniyah lah, yang turun di Madinah itulah khususnya, kita dapat melihat sistem masyarakat Islam dari semua sudut lah, dari sudut keuangannya, dari sudut kenegaraannya, dari sudut ketenteraannya dan sebagainya. Boleh tengok di dalam surah-surah ini. Dan yang menariknya, nama surah ini ialah surah An-Nisa, perempuan. Kerana banyak perbincangan dia ada kaitan dengan perempuan. Jadi ada beberapa surah sebenarnya di dalam Quran ni yang lebih banyak membicarakan tentang orang perempuan. Dan ini secara tidak langsung memberi maklumat kepada kita bahawa Islam memandang orang perempuan itu mempunyai kedudukan yang istimewa, sesuatu yang perlu diambil kira dalam masyarakat, bukan tak masuk bilangan. Tidak, mereka adalah golongan yang penting, anggota masyarakat yang penting dalam agama Islam. Dengan sebab itu ada beberapa surah yang lebih banyak bincangkan tentang orang-orang perempuan atau wanita, kita panggil wanita itu. Antara yang paling banyaknya ialah surah An-Nisa. Kemudian surah Mumtahanah, namanya itu pun perempuan yang diuji. Mujadilah, itu berkait dengan perempuan juga. Kemudian Tahrim, surah Tahrim, itu pun berkait dengan perempuan juga, beberapa ayatnya. Kemudian surah Talaq, perceraian, itu pun berkait dengan masalah orang-orang perempuan juga, dalam hubungannya dengan lelaki, dalam membina sesebuah masyarakat. Itu sangat penting. Jadi
Sayanya tidak tulis dari segi ayat dia tu, ayat berapa yang menunjukkan begini, sebab banyak sangat dalam surah ni. Dan kita boleh tengok sendirilah. Sekarang kita buka surah An-Nisa dan kita tengok satu-satu daripada awal sampai akhir, walaupun tidaklah nak tafsir juru benar je, cuma sepintas lalu nak tunjuk sini, dan itu memberi panduan kepada kita lah betapa pedoman yang ada untuk kita di dalam surah ni begitu banyak. Kalau ada mana ada Quran itu tengok surah An-Nisa. Ayat pertama lagi kalau kita perhatikan menceritakan tentang kejadian manusia. Mula-mula Tuhan buat orang lelaki dulu, lepas tu baru buat perempuan. Lelaki itu namanya Adam, perempuan itu namanya Hawa, berdasarkan hadis-hadis yang sahih gitulah. Lelaki itu namanya Adam, manusia pertama, dan perempuan namanya Hawa. Wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Daripada dua orang inilah maka pecah-pecah, merebak dan ramai sekali wujudnya lelaki dan perempuan di muka bumi ini. Dan Allah SWT memang akan tanya kita tentang hubungan kita antara sesama kita tu, antara sesama manusia tu, dari segi hubungan kekeluargaan ke apa. Kemudian kita pergi kepada ayat 1, 2, 3. Ini berkenaan dengan anak yatim. Sebab anak yatim adalah satu kumpulan manusia yang sangat penting diberi perhatian. Kalau tidak, mereka boleh jadi macam-macam. Boleh jadi unsur masyarakat yang merosakkan, unsur masyarakat yang menyebabkan jadi tidak seimbang. Masyarakat itu punah, masyarakat itu, dan terganggu, tidak boleh aman. Sebab apa? Manusia kan. Anak yatim pun dia nak supaya orang lain juga, kerana kurang kasih sayang, kerana tak ada orang cara, macam-macam itu boleh menyebabkan lahir dalam masyarakat orang-orang yang terbiar, dan mereka ni boleh jadi macam-macam kalau kita tak cara. Sebab itu ambil berat ni, dan ia berkaitan dengan orang perempuan juga. Menunjukkan orang perempuan bukan tanggungjawab dia sebenarnya untuk menjaga semua ni, dia tak pandai dengan dia pun sebenarnya. Jadi dengan sebab itu diberi perhatian khusus kepada anak-anak yatim, dan diberi panduan supaya jaga anak yatim, supaya masyarakat tu jaga. Ibu dia saja tak pandai, maka banyaklah arah-arahan dibuat di sini berhubung dengan anak yatim. Di dalam surah ni lah juga yang cerita kata orang lelaki ni boleh menikah sampai 4. Dalam surah ni ayat yang ketiga. Tetapi Islam lah satu-satunya agama dalam kitab suci dia royak. Betul boleh sampai 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kamu bimbang, takut tidak dapat berlaku adil, pada Islam. Kitab lain tak ada royak gitu. Tak ada royak gitu. Ini menunjukkan Islam tu dia bagi buka ruang. Banyaklah hikmah dia. Kita tidak nak bincang sini lah. Cuma secara sepintas lalu sahaja. Lepas tu dalam surah ni lah juga, bila nak menikah suruh bagi mas kahwin. Maka mas kahwin itu menjadi suatu yang wajib, tak boleh tak ada. Ikut dah, ikut mana-mana, sikit lagu mana-mana pun dalam hadis sebut iltamis walau khataman min hadid, carilah walaupun sebentuk cincin daripada besi, tidak emas pun, tak ada emas, muka sesak, cincin kena ada sebentuk cincin nak jadi mas kahwin. Dalam surah ni lah, wa atun nisaa saduqatihinna ni'lah. Situlah. Dan kalau kita tengok ayat yang kelima, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha, dan seterusnya. Ayat yang kelima itu, di sini kita nampak Islam
menunjukkan duit itu, wang itu, harta itu adalah suatu yang penting dalam kehidupan manusia. Jangan kamu bui kepada orang-orang yang tak cerdik harta yang Tuhan jadikan tulang belakang dalam kehidupan masyarakat manusia. Tuhan jadi penegak kehidupan. Harta-harta ni adalah penegak kehidupan. Cuba kita tengok. Jadi kalau orang tu tak pandai mengurus duit, Tuhan suruh bui, kita uruskan dia, bagi makan, bagi penuhi keperluan dia, makan minum dia, pakaian dia, gitu caranya. Jangan dibui harta kepada orang yang tak erti menguruskannya, sebab dia akan hidup ni jadi bercelaru. Hidup akan jadi bercelaru. Sama ada tak pandai guna duit borong ataupun lagu mana-mana, tak kira lah. Itu termasuk dalam sufaha, orang-orang yang tak cerdik. Kalau anak yatim tu kaya, senang, kena orang lain juga urus. Sebab budak-budak dia tak reti kan, cara harta ni boleh jadi kena tipu, macam-macam lah. Jadi kena ada orang lain cara. Bila sampai cukup umur dia, kena uji, tengok dia ni sudah pandai adakah pegang pitih, pandai adakah cara ke harta. Bila pandai, serah kepada mereka. Sebab manusia ni, hak dia ada hak milik dia. Di sinilah Islam mengiktiraf hak milik peribadi. Tidak sebagaimana sosialis, sebagaimana komunis, dia tak boleh nak milik, tak ada milik peribadi. Ni tidak. Dalam Islam boleh ada milik peribadi. Kanak-kanak pun kalau dia kaya, dia terima pesaka daripada ayah mak dia boleh jadi kaya, dan itu adalah hak dia. Itu adalah hak dia. Kanak-kanak pun boleh memiliki harta juga. Cuma dia tak boleh urus tu, cerita lain lah, orang lain lah caranya. Itulah ceritanya. Kemudian kalau kita pergi lagi tengok ayat yang ke-7, ada bahagian masing-masing. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lelaki ada bahagian daripada peninggalan ibu bapa ataupun sanak saudara mereka, keluarga mereka yang dekat tu, ada bahagian dia. Dan perempuan-perempuan pun ada bahagian dia. Tidak kata orang perempuan ni tak boleh milik harta, tidak. Sedangkan dalam dunia ni, kalau kita baca sejarah, perempuan ni selama mana sekian lama baru je boleh memiliki harta, ada hak untuk memiliki harta. Sedangkan sebelum tu dalam sejarah ni, mereka tidak diberi hak untuk memiliki harta. Sama ada banyak atau sedikit, itu terpulang kepada keadaan lah. Lepas tu, waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Kena takut kita sebagai ibu bapa, orang tua, kena takut, kena bimbang. Jangan ingat kalau kita tinggal anak tu, tak apa, ikut dia lagi mana, tak boleh. Tuhan kata sini, kena takut. Takut apa? Takut tinggal hak belakang ni sesak. Bila sesak, macam-macam dia boleh jadi. Ini menunjukkan Islam memandang harta itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Jangan tinggalkan zuriat yang lemah. Zuriat yang lemah. Sebab zuriat yang lemah sesak pula, tak ada tinggal apa-apa, boleh jadi terdedah kepada macam-macam bahaya. Menjadikan mereka tu perosak dalam masyarakat. Bahkan boleh menjadi tukar agama pun boleh jadi, murtad pun boleh jadi, wal'iyadzubillah, dengan sebab lemah dan sesak. Jadi kena jaga tu. Dalam surah ni juga. Lepas tu orang yang makan harta anak yatim secara tak betul ni sebenarnya makan api neraka. Tuhan kata sebab apa? Sebab budak-budak kan dia tak tahu anak yatim tu, boleh jadi orang ambil kesempatan daripada harta tu, ambil harta dia, kena beringat. Tuhan suruh cara kepada anak yatim, cara dengan betul, dengan molek. Jangan buat nyaya kepada mereka. Lepas tu seterusnya ayat yang ke-11, 12, itu inilah tentang pesaka, hukum pesaka dalam Islam. Dalam surah ni lah juga banyak benda lah tentang kehidupan masyarakat ni, undang-undang dalam kehidupan ni. Sini banyak boleh dikatakan pesaka di sini dalam surah ni. Walaupun rekah nampak 2-3 ayat gitu je, tetapi
seluah-luah ilmu pesaka dalam Islam, orang duduk mengaji. Hak ni Allah SWT sebut sikit, tapi dalam ni berlaku ada. Dalam ni berlaku ada. Baiklah, ambil baca lah sini, ambil baca daripada yusikumullahu fi auladikum itu sampai kepada ayat 12. Dia ayatnya panjang tapi 2 ayat je. 2 ayat. Baca Amir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadhil unthayayn. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. Allah telah mensyariatkan kepadamu tentang pembahagian warisan untuk anak-anakmu, iaitu bahagian semua anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada 2, maka bahagian mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang sahaja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibu bapanya sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembahagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui sesiapa di antaranya yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bahagianmu suami-suami adalah 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu tinggalkan dan setelah dibayar hutang-hutangmu.
Jika seseorang meninggal, baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing daripada setiap seorang saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersama-sama dalam bahagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutang-hutangnya dengan tidak menyusahkan. Demikianlah ketentuannya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Cuba sebab dia ayat pusaka ni dia ada setepat lagi di hujung surah ni. Ambil baca tu juga. Baca. Sebab sini ya, tempat pusaka ni. Seluas-luas ilmu pusaka dalam Islam duduk bincang ni 2-3 ayat ni ya. Cuba baca ambil. Ayat yang ke terakhir tu 176. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Mereka memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bahagiannya saudara perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lelaki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi kedua-duanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian saudara lelaki sama dengan bahagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Kalau kita perhati ayat-ayat ni kan, nampak Allah SWT sebutkan kaitkan dengan kesesatan tak ikut ni. Jadi makna hukum pusaka ni hukum yang perlu dilaksanakan dan diamalkan. Kalau tidak amal, macam sekarang ni kan ada pilihan setengah-setengah tu, nak buat cara biasa pun boleh, cara agama pun boleh juga. Tak ada pilihan. Kepada orang Islam tak ada pilihan, dia kena ikut hukum Allah. Kalau tak sesat. Kalau tidak, boleh jadi sesat ni benda lagu ni. Ini walaupun berkait dengan harta, pun boleh jadi manusia tu sesat. Dan Allah SWT cerita benda ni supaya manusia tu tidak tersesat lah dalam kehidupannya. Dan kalau kita tengok ni, baca boleh. Terjemahan hadis pintas lalu kita sudah dapat dah. Macam mana cara pembahagian. Jadi mengikut Islamnya, hak disebut oleh Tuhan dengan jelas lagu ni, kena lagu tu. Tak lagi dah. Kecuali hak panjang-panjang, pecah-pecah dia tu, cabai-cabai dia tu adalah daripada hadis, daripada pendapat ulama tu. Tapi asasnya hak ni lah. Hukum pusaka dalam Islam yang begitu luas dan menarik sangat tu, semua orang kagum dalam dunia ni ya, beberapa ayat ni ya sebenarnya. Dan di celah-celah tadi kita baca abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kamu, anak-anak kamu tak tahu sebenarnya hak mana yang lebih banyak manfaat kepada kamu, tak tahu. Nampak gitu ya, luas sangat. Kalau kita nak bahasnya, nak tafsirnya, tapi tidak maksud nak tafsir lagi ni dan ini sepintas lalu saja. Takut begitu apa ni cara sebab nuzul, turun apa ni tertib nuzul. Jadi tak boleh ambil langsung pengajaran ni pun tak sedih juga. Jadi bila-bila tu kalau bolehnya serba sedikit kita dapat apa ni manfaatnya, iaitu cuba kita tengok dalam masyarakat kita ni kan, khususnya berhubung dengan anak-anak kan, mana-mana masing-masing orang tu mana-mana mana lagu mana tak say lagi anak ni, kau tak say lagi biar 4-5 tahun dulu
Nikah senang nak pergi mari mana-mana senang. Ni kat berakai dengan anak susah. Nah. Ada juga lagu tu. Ada juga tengah-tengah tu dia rancang lah macam-macam lah. Padahalnya kita tahu ke anak kita tengok dalam keluarga seseorang tu kadang-kadang hak sulun jadi. Hak tu paling jadi. Menjadi kebanggaan dia. Itulah menjadi sandaran hidup dia yang sangat berguna dalam kehidupan. Ada kalanya hak tengok, ada kalanya hak bangsu. Kita tahu mana. Tak sama tu kan? Kita tengok orang lain, anak dia lagu mana. Tak sama. Jadi macam mana kita nak mana-mana hak sulung kita tak seri tu? Kita kan tak tahu hak mana yang lebih berguna kepada kita. Ini kurnia Allah SWT, berkatnya. Kita tak tahu. Jadi tak usah mana-mana masalah. Itu masyarakat lah ni. Masalah masyarakat belakang ni, merancang keluarga ke apa. Hak mari merancang keluarga ni dia cerita lain, ajaran lain tu. Ajaran lain yang kita umat Islam ni terima mari amalan kena buat gini. Sebenarnya bukan ajaran Islam waktu tu. Sebab kalau Islam kan ni kita tak tahu. Boleh jadi kita merancang hak tengah tu hak paling molek. Sebab tu tak boleh mana-mana. Rezeki sebab tu Nabi ajar hak terakhir tu, sebutir hak terakhir jangan tinggal. Sebab kita tak tahu berkat duduk mana. Tuhan nak beri kita berkat tu duduk mana. Mungkin pada hak biji terakhir tu. Mungkin hak jatuh pun jatuh atas apa kita kata plastik, cuci juga kita tak ambil dah kadang-kadang. Kita tak tahu, takut hak tu yang bawa berkat pada kita. Kalau hak berkait dengan rezeki anak-anak ni pun rezeki juga. Qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Mereka rugi orang-orang hak bunuh anak. Rugi. Itu kerana kebodohan sebenarnya. Tuhan kata bodoh. Tanpa ilmu, tak ada alasan ilmu orang yang bunuh anak ni. Bunuh tu cara jahiliah tu dia bunuh hidup-hidup lah. Kita ni tak ada hidup lagi. Sekat dah. Wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Mereka halal rezeki hak Tuhan nak beri kepada mereka. Jadi cuba tengok. Anak ni rezeki Tuhan sebut. Mereka halal. Mana-mana sekat. Tuhan nak beri dah razaqahumullah. Kalau kita tafsir kat panjanglah. Tuhan sebut itu dalam bentuk fi'il madhi. Tuhan telah beri rezeki dah. Padahal tak lagi kita. Dia beri dah. Nak rayaknya benda ni Tuhan nak gitu, kita tak sih. Ada kala dia berkait dengan kita juga. Tuhan nak dah, kita tak sih. Rugi. Ini menghalal rezeki hak Tuhan nak beri. Lepas tu kita letak atas nama Tuhan. Letak lagu mana kata nak jaga anak lah, nak gitu gini lah, nak suruh sepenuh mengaji lah, biar boleh mengaji sekolah tinggi sampai ke U lah. Kalau tidak tak boleh. Macam-macam lah kalau ramah anak. Ni pemikiran macam ni tak betul. Bukan cara masyarakat Islam. Itulah benda ni. Sebab kita tak tahu mana hak molek untuk kita. Berapa ramai orang yang rugi. Hak Tuhan kata rugi tadi sebab dia merancang di peringkat awal. Berapa ramai orang yang rugi sebab dia merancang di peringkat tengah. Berapa ramai orang yang rugi kerana dia merancang di peringkat akhir sekali. Cuba tengok. Orang yang panjang kita tidak nak berceramah kan. Cuba tengok Cina tu kan, hak jatuh kapal terbang gitu kan, apa yang pokok dia tu kita pelemah juga tengok yang tepik meraung yang teruk sangat supoh habis. Apa dah moga anak seorang tak meraung apa hak tua-tua dah tu duk bergantung harap muka kapal pula tak percaya Tuhan apa. Anak tu lah hak duduk beri makan ke dia, cari rezeki ke dia. Anak tu lah harapan dia, satu-satunya harapan dia. Mati. Lepas tu dia umur berapa dah, tak boleh anak dah pada masa tu. Cuba tengok hak Tuhan kata rugi tu, bodoh tu, tak ada alasan ilmu tu. Sungguh memang sungguh nampak benar. Dia tak boleh dah pada masa tu. Nak warga dah, nak dapat anak lagu mana. Pasal apa dia nak cara siapa ke dia nak mati. Sebab tu pupuk dia buat kajian tak sih nak ubah pula dah sekarang ni. Itulah tak lagi manusia ni tak lagi.
Nak ubah pula tu. Sebab apa? Ramai sangat hak kena menanggung. Hak jom menanggung, hak kena tanggung ramai. Hak jom menanggungnya sikit. Mula pendak dah tu. Rasa susah lah. Dah anak sikit. Cuba kalau anak ramai, boleh bagi. Sikit-sikit seorang pun banyak dah. Dah tak ada urus ni kalau ramai apa. Zaman dulu ada urus ni, tanah kau sikit. Pak, lagu mana? Kalau ramai-ramai kat hidup ataupun kau bumi ni. Dia tidak tahu. Allah SWT boleh buat manusia ni pandai, buat rekod komputer. Orang duduk cari rezeki dengan komputer tu. Tak ada tanah, tak ada nyapik kata di tanah. Berapa juta hidup. Tuhan boleh bui rezeki ni. Tapi kita buat sepit. Padahal kita ada Tuhan. Tuhan yang Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Khairul Raziqin, sebaik-baik yang memberi rezeki. Kita tak percaya. Duduk tak yakin. Tu bendanya. Masyarakat Islam ni dia percaya kepada Tuhan. Bila percaya kepada Tuhan, Tuhan tu apa sifat dia? Khairul Raziqin, sebaik-baik yang memberi rezeki. Ar-Razzaq, Tuhan yang sangat-sangat memberi rezeki. Dah selesai. Jadi lagu tu dia pandai lah buat lagu mana-mana. Zaman dulu padi sekali ya setahun, learn dia berapa kali boleh. Tuhan bui. Jadi tak ada timbul masalah. Makanan macam-macam orang boleh buat, pandai. Makanan proses pun banyak mana. Kalau kita nak kira lah, boleh makan. Begitu. Ini dalam surah ni panjang benar ceritanya tentang kemasyarakatan, tentang keluarga. Macam mana nak bentuk keluarga yang baik. Dalam ni lah sebutnya. Lepas tu orang yang menyeleweng dalam masyarakat, lelaki atau perempuan, mengadakan hubungan sama-sama sejenis, macam mana? Ada juga dalam ayat ni. Misalnya dalam ayat 15, 16 ada sebut. 15 berkenaan dengan perempuan yang mengamalkan orang kata seks yang tak betul. Begitu juga lelaki, macam mana nak menghadapi orang macam ni. Ini masalah dalam masyarakat, belakang penyakit masyarakat. Sehingga akhirnya kita tengok setengah-setengah tak sini kau gila sama dia, tak sini kau. Hak ni tak sini kau, lelaki tak sini, tina pun tak sini juga. Sebab apa? Gila sama dia. Itu tak kena tu, sumber tu. Cara tak kena. Itu penyakit masyarakat belakang tu. Lepas pada tu cuba ambil baca ayat 19. Nak rayaknya betapa kalau kita dalam kehidupan keluarganya ada hak tak kenal, tak suka, tak puas hati dengan bini kita, sudut-sudut tertentu, jangan gaduh nak cerah, jangan gaduh pandai tak molek. Boleh jadi ada hak kurang pada dia, ada juga hak lebih. Kalau kita boleh orang lain pun lagu tu juga. Mungkin hak tu hak kurang pada dia, ada dia lebih pula, tapi dia kurang lain pula. Nak cari hak sebenar dalam hidup ni tak ada. Dalam hidup dunia, baik lelaki ataupun perempuan, dia kena berpada. Itulah nak meneruskan hidup sekadar itulah. Nak ada zuriat sekadar. Nak cari sebenar supaya bidadara tak ada dalam dunia. Baca ambil tu. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'muluhunna litadhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan cara paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Itulah. Ini panjanglah, kita tidak nak tafsir lah. Paksa perempuan itu lagu mana, mewarisi perempuan secara paksa itu lagu mana. Itu zaman hak jahiliah. Zaman ni tak ada lah waktu tu. Tetapi hak ujung dia tu memang ada. Memang ada.
Adalah tak puas hati situ, tak puas hati sini, jangan gaduh. Kena sabar dalam kehidupan ni, kena sabar. Gitulah. Lepas tu kita tengok kita tengok ayat 22 dan 23. Ini penting juga. Kenapa kita orang Islam tak boleh nikah dengan ni, tak boleh nikah dengan ni? Siapa dia kita tak boleh nikah, haram kita menikah? Siapa dia haram sejak asal lagi, haram dengan sebab ni? Dalam ni dia sebut. Di sinilah tepatnya, tepat letaknya. Tak boleh menikah dengan perempuan yang telah dinikahi oleh ayah, walaupun sudah cerai pun tak boleh. Dia tetap mak kita sampai ke bila-bila dah. Kalau nak kira benda-benda lagu ni kalau serah kepada kita lah akal manusia, payah nak tentu hak mana boleh, hak mana tak boleh. Kita tengok dalam masyarakat orang kafir, hak tak ada agama juga, ikut serah serupa binatang. Tak ada sebagai manusia tu. Tak apa, Amir baca 23 tu. Nak sebut siapa dia hak haram kita nikahi. Perempuan tak boleh nikah dengan lelaki mana, lelaki tak boleh nikah dengan perempuan mana. Sini duduknya. Cuba baca. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Diharapkan ke atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan daripada saudara-saudaramu yang lelaki, anak-anak perempuan daripada saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu satu susuan, ibu-ibu istrimu yang dimaksud, anak-anak perempuan daripada istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu daripada istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharapkan bagimu istri-istri anak kandungmu, dan diharapkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita tambah sikit, dia wal muhsanatu minan nisa, bini-bini orang tak boleh juga. Hak bini orang tak boleh. Maknanya dalam masa yang sama nak jadi bini orang kata bini kita tak boleh lagu tu. Bini-bini orang. Dia ada situ sambung situ. Jadi hak ni lah hak haram kepada kita duduk pakai seluruh dunia Islam ni lagu ni. Kalau nak serah kepada manusia buat peraturan ni, siapa payah. Payah. Tak boleh. Lepas tu nak boleh orang turut, juta-juta orang turut, tenang, terima. Gitulah hak berlaku. Hak tak boleh sama tu tak boleh sama. Adik-beradik, wa tajma'u bainal ukhtain, tak boleh kumpul dalam satu masa adik-beradik, bini adik-beradik, tak boleh. Tapi kalau tidak dalam satu masa, mati misalnya ni kok tak ada berlaku. Hak kita duk buat sesuai dengan Quran, tidak bercanggah, betul boleh lagu tu. Tapi dalam satu masa dua beradik tak boleh. Ni lah orang terpakai ni dalam Quran ni, sini tak ada lain dah sini. Jadi panduan kekeluargaan, kemasyarakatan,
sangat banyak dalam surah Nisa dengan penuh dengan benda-benda macam ni lah. Seterusnya Al-Quran menganjurkan kita jangan hidup bebas dalam hubungan seks antara lelaki dengan perempuan. Tak boleh. Kalau nak dengan cara nikah yang dengan cara yang betul. Itulah panduan dalam Quran ini. Kemudian makan harta orang dengan cara tak betul, tak boleh juga. Ini kita boleh tengok dalam ayat 29. Amir baca. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang terjadi atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Cuba kita tengok ni asas muamalah Islam. Dalam kehidupan seluar-luar kehidupan, banyaklah muamalah macam-macam bentuknya. Kita tengok dalam kehidupan ni, urusan keuangan ni asas dia tak ada banyak dalam Quran. Jangan cara tak betul. Cara tak betul Nabi royak lagu mana? Menipu, kecoh, macam-macam lah. Itu termasuk dalam batil. Betulnya tijarah, perdagangan, pertukaran harta benda dengan sukarela, suka sama suka. Suka sama suka kalau tak betul tak boleh juga. Batil tak boleh juga. Kalau batil suka sama suka tak boleh juga. Ya kena ada kedua-dua. Hak betul suka sama suka. Kalau ada hak tak betul suka sama suka tak boleh. Suka sama suka tak betul tak boleh juga. Sikit je tapi luah tu pergi tu. Sebab itulah kita kata ni tak boleh, riba tak boleh. Dalam Quran sendiri ayat dah tu, dalam hadis pun ayat ambil barang orang dengan cara tak betul, menipu, curi ke, tak boleh. Batil berlaku tu dengan cara yang batil berlaku tu. Sinilah duduk. Sebab dengan cara kita buat gitu, hakikatnya bunuh sama sendiri tu. Bunuh orang tu. Kita tak perasan hakikatnya bunuh tu. Dan kalau kita nak kira hak ni bunuh ni cerita lain pula. Mana tak boleh bunuh diri pula. Panduan sini Islam melarang bunuh diri. Mana ayatnya? Wala taqtulu anfusakum. Dalam ni jangan bunuh diri. Bunuh diri tak boleh. Bahkan di tempat lain disebutkan bunuh diri ni salah satu kesalahan yang menyebabkan seseorang tu kekal dalam neraka. Gitulah. Dan cuba ambil baca pula ayat 31. Ini juga penting sebagai panduan dalam kehidupan. Cuba baca. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang melakukannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkanmu ke tempat yang mulia. Jadi di sini panduannya dosa ni ada dua macam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar jangan buat ke mana-mana pun. Kena jaga benar. Tuhan bagi kelebihan kepada kita kalau kita jaga diri tak buat dosa besar. Dosa kecil ni oleh kerana banyak terdedah kita kepada dosa kecil itu mungkin berlaku lah. Tetapi bila kita pisah jaga dosa besar tu kita tidak lakukan kerana mengikut diperintah Allah, jadi Tuhan balas kepada kita, dia hapuskan dosa-dosa kecil kita tu. Dia hapus, hilang. Hal kecil-kecil tu hilang dengan sendiri je. Dengan kita tak buat dosa besar tu saja, Tuhan boleh hapuskan.
dosa-dosa kecil. Itu kelebihannya. Tapi kena jagalah diri daripada dosa besar. Janganlah dibuat dosa besar. Kalau kita boleh jaga hak tu, Tuhan jamin Tuhan akan masukkan kita di tempat masuk yang mulia. Siapa di mana syurga ataupun kehidupan dalam dunia ni pun kita akan dapat kehidupan yang mulia juga. Syaratnya jaga, jangan buat dosa besar. Dosa besar tu perinciannya banyak lah. Dalam Quran pun ada, dalam hadis pun banyak. Dan seterusnya ambil baca 32 tu. Hak ni pun penting juga ni. Penting juga. Penting belakang sebenarnya. Penting belakang. Tapi nak pilih-pilih ni. Pilih-pilih ni pun banyak juga. Jumpa semacam ni. Baca ni. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Kerana bagi lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan juga ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurniaannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini penting sangat dalam masyarakat. Banyak berlaku deki. Buah deki dalam mencari harta, mencari kesenangan hidup. Jadi deki. Padahalnya Tuhan beri kelebihan tu ada sebab-sebabnya kepada seseorang tu. Ada lebih. Dia adalah kelebihan dia. Jadi dia patutlah dapat hal tu. Jangan kita deki kepada orang-orang yang mungkin ada kelebihan daripada kita. Jadi caranya lagu mana? Minta dengan Tuhan. Tuhan tu juga yang beri dia lebih tu. Jadi minta dengan Tuhan kelebihan tu atau kelebihan lain. Mungkin Tuhan beri dah kelebihan tu dalam bentuk kelebihan lain, kita tak perasan. Kita tak perasan. Jadi duduk nak berbuat tu juga, padahal kita ada kelebihan lain. Kita tidak pandai arahkan kelebihan kita tu. Jadi sehingga kita jadi ketinggalan. Jadi di sini tak boleh lagu tu. Moga sama-sama kita ni kena sedarlah tu. Sebab masing-masing ada hak. Lelaki ada hak, perempuan pun ada hak. Di sini pengesahan daripada Allah SWT dalam Quran bahawa lelaki boleh berusaha. Iktisab tu mana cari makan, boleh. Perempuan pun boleh juga. Dan hasil daripada usaha tu memang milik dia, hak dia. Suami tak ada siapa, tak ada siapa, itu hak dia. Kecuali kalau dia dengan suka hatilah. Begitu juga isteri. Kecuali kalau hak nafkah tu lain cerita ni. Hak ni pendapatan tu memang hak dia. Setengah-setengah orang kadang-kadang dia seleweng kat agama, dia kata orang perempuan ni tak boleh milik sendiri, kena tukar nama dia. Habis bini tukar nama tanah, nama kenderaan kepada dia. Itu salah, tak betul tu penyelewengan. Lin nisa walin nisa nasibum mimma iktasab. Perempuan pun dia ada hak dia. Dan dia hasil usaha dia dapat sendiri. Boleh. Jadi Tuhan iktiraf dah aku indah. Bagaimana kita tak beri peluang untuk orang perempuan cari makan pula, cari rezeki pula, nak berusaha pula. Tak kena tu. Setelah Tuhan sudah terima dah, orang lelaki pun boleh. Lepas tu setelah boleh tu, dia berhak memiliki, itu hak dia. Apa kita nak apa dia tak beri, nak halal. Dalam masyarakat Islam ni, alhamdulillah tempat kita ni tidak gitu. Setengah-setengah tempat tu memang orang perempuan tak diberi peluang langsung. Tak diberi peluang langsung. Kerugiannya siapa dia? Umat juga yang rugi. Padahal orang perempuan pun berapa ramai yang cerdik-cerdik, bijak-bijak, pandai-pandai, dan ada keupayaannya, tapi tak boleh buat. Tak ada peluang. Tidak diberi peluang. Ini kerugian dalam masyarakat, dan tak sepatutnya orang Islam itu berlaku kepada orang Islam. Tetapi yang berlaku dalam masyarakat Islam juga. Sebab apa? Sebab tak turun ni. Was'alullaha min fadli. Mintalah dengan Tuhan. Tak usah duduk deki, tak usah duduk kenak, tak usah. Minta dengan Tuhan. Hak dia beri kepada orang hak kita deki itu sebahagian aja. Min fadli. Bukan semua sekali.
Sikit je Tuhan beri tu. Dapat kata nak beri hak sikit kita tak boleh kah? Sepatutnya kena faham molek tu. Tuhan boleh beri sangat, dapat kau sikit bagi dunia. Sebentar je untuk nak beri kita beberapa puluh tahun lepas tu mati dah. Tak ada lah. Apa tak kata Tuhan tak boleh beri. Tu dia raya. Ni semua ni rezeki hak Tuhan beri. Tak usah duduk deki lah. Kalau ada lebih baik daripada kita, mungkin kena cara dia. Kita pun ada juga kelebihan tu, mungkin sudah ada dah, tapi kita tak pandai guna. Kemudian cuba ambil baca pula 34 tu pula. 34. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Lelaki itu pelindung kepada perempuan kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan kerana mereka telah memberikan nafkah daripada hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tiada, kerana Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu bimbang akan nusyuz, hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan jika perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Di sini Allah SWT ayat kepada kita kedudukan dalam keluarga, struktur kepimpinan dalam keluarga. Siapa dia nombor satu? Kalau tak ada panduan lagu ni, boleh jadi berebut tu. Dia kata dia lebih, dia lebih. Kepada mana pun Tuhan kata orang lelaki situ duduk. Lepas tu dia ada kelemahan, tak apalah, perempuan tu bantu. Begitu juga sebaliknya, sepatutnya begitu. Sebab apa? Satu, alasannya apa yang Tuhan buat orang lelaki itu sebagai ketua keluarga? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Sebab kejadian asal dia tu memang Tuhan beri lebih dah. Kejadian asal dia tu Tuhan beri lebih dah. Memang kalau kita tengok dari segi logik pun, kalau dari segi hak biasa kita tengok sekeliling kita, kejadian tu hak jatah tino. Mana comel ayah bapa dengan ibu ayah? Mana besar? Besar bapa. Comel bercomel. Apa ni kalau burung merok lagu tu juga, hak comel tu hak jatah. Begitulah, cuba tengok mana-mana hak jatah lebih. Dari segi kejadian asal dia tu pun, dari segi kekuatan dia lebih kuat. Kalau dia tak ada, kalau dia sesak, dia gapo pun, kejadian asal dia tu. Kalau tak menghadapi gapo-gapo, tidak nanti tepi. Nanti tepi sikit-sikit histeria. Lebih-lebih sikit jadi histeria. Hak jatah tidak. Jadi hak tidak itulah boleh sepatutnya jadi kepala, jadi ketuanya. Tidak mudah panik. Dia boleh menghadapi benda-benda gitu, keadaan bahaya gitu. Hak tu. Selain tu, dengan sebab tanggungjawab mereka beri belanja kepada keluarga ni, nafkah ni tanggungjawab mereka. Jadi ada banyak sebab kenapa lelaki ini sepatutnya jadi ketua dalam keluarga. Jadi itu yang dia sebut. Lepas tu perempuan hak baik lagu mana sifat dia, gini. Ada juga perempuan yang ada perangai, orang kata bila ada perangai tu kadang-kadang sudah jadi bini orang pun ada perangai lagi. Jadi ada cara nak membentuk perempuan itu, nak mengajar perempuan itu. Allah SWT rakyat di sini. Tapi makna orang lelaki itu kena kuat. Misalnya kena nasihat, dia kena pandai lah. Kalau dia tu sendiri kurang pada perempuan, nak nasihat apa? Bini dia semua duk nasihat ke dia. Bini dia ajar semaya dia. Teruk lah. Di situ dapat kurang. Sepatutnya kena lelaki itu ke depan. Sebab biasanya pun dari segi umumnya, kalau menikah ni pun orang lelaki lebih tua umumnya. Lelaki lebih tua. Jadi bila lebih tua, pengalaman, ilmu, apa pun lebih banyak lah.
Dari segi nasabahnya tiba-tiba kalau kurang lagu mana nak nasihat. Wahjuruhunna fil madaji'. Ini dari segi psikologi. Jangan tidur sekali. Jangan tidur sekali. Mana kena kuat lah. Dia tahu nak marah ni. Dia tahu nak marah ni. Bila begitu dia akan lembut. Itu caranya. Tapi kalau lelaki itu lemah, dia sendiri pula pergi cari hak perempuan tu. Bukan nak tinggal isteri, dia sendiri pergi cari. Jadi isteri dia sedap hati lah semula, buat pula. Pasal dia tahu dah, dia tak tahan ni, tak tahan, sepegu tak ada ni nak. Nak marah sedang mana. Dia kena kawal lah tu, boleh kawal. Itu maksud wahjuruhunna fil madaji'. Dia boleh buat lagu ni. Hak naknya lagu tu barulah layak dengan jadi ketua keluarga. Jadi pemimpin dalam keluarga, barulah boleh kontrol, barulah boleh baiki, nak betul dalam keluarga, dalam rumah tangga tu. Itulah caranya. Wadribuhunna, jika perlu boleh pukul, tapi pukul pun ulama semua faham ni. Pukul yang tidak mencacatkan. Pukul tu sekadar menunjukkan kejantanan dia saja. Jangan isteri tu buatlah ke mana senyap kongor dah, buatlah ke mana sana pun senyap, tak kata biar jekos sekali bunyi suara rimah dia lain. Itulah benda je, dia kena ada hak tu. Tapi ni senjata ni bukan nak guna sama, jika perlu pun ada keadaan dia, sekadar nak menunjukkan tak boleh ni jatan ni. Sebab orang Tina tu kalau dia nampak jatan ni sepuluh dia juga, dia akan jadi nak lebih. Dia akan jadi gitu. Itu psikologi orang perempuan ya Allah SWT sebut. Jadi dia kena ada hak ni. Tapi kalau mereka tu sudah taat, tak ada jalan untuk kita nak buat bertindak begitu terhadap mereka. Cuba tengok dalam keluarga yang bahagia, keluarga yang baik-baik, adakah semua ni? Tak ada berlaku pun usahakan nak dera, nak apa dia pukul. Hak dalam Quran kata boleh, tak ada semua tu. Nak pisah tak tidur sekali, tak ada dah. Kalau faham belaka, pandai belaka, reti belaka agama, tak timbul, tak sampai ke situ lah keadaannya, tak sampai ke situ. Ini jika perlu. Lepas tu panjanglah cerita lagi. Lepas tu cerita tentang semayang lagu mana kalau buah air, hadas kecil, hadas besar, apa ada berlaku sini. Dalam surah ni panjang berlaku, ada ni. Lepas tu cuba kita tengok hal ni dari segi kenegaraan, kepimpinan, kenegaraan pula, pemerintahan pula. Cuba ambil baca ayat 58 hingga 59 dulu, baca tu dulu. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak darimu, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatmu. Jadi hal ini serah kuasa kepada orang yang layak. Pemerintahan, kerajaan, ini amanah.
Amanah ni mari daripada kita, orang-orang yang beriman. Jadi kita nak beri kepada siapa? Kepada orang yang ahli, yang reti nak jaga amanah itu. Bila kamu menghukum atau kamu memerintah, kamu menghukum dengan adil, menegakkan keadilan. Itu kerja pemerintahan Islam ataupun kerajaan. Jadi dalam memilih kerajaan kita kena pandai-pandai lah cari hak ahli, hak ahli, hak layak, hak pandai. Lepas tu dengan maksud nak menegakkan keadilan. Itu asas dia. Lepas tu keadilan ataupun nak apa-apa pun, dia asasnya taat kepada Allah dan Rasul dan pemimpin. Pemimpin itu ati'ullah, dia sebut ati'ullah, wa ati'ur Rasul, dia ulah ati'ur Rasul. Wa ulil amri minkum, tak ada ulah, tak ada kata wa ati'u ulil amri, tak ada. Ini menunjukkan taat kepada Allah itu mutlak. Taat kepada Rasul pun begitu juga. Taat kepada ulil amri tidak begitu. Tidak begitu. Bahkan disebutkan kalau berselisih antara rakyat dengan pemerintah, antara pengikut dengan yang diikut, kalau berselisih pendapat, lagu mana? Kita kena kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kena tanya Allah dan Rasul, tanya Quran dan tanya hadis, lagu mana? Makna menunjukkan makna pemimpin, ketua tu dia tidak semestinya terjamin molek berlaku, tak mesti begitu. Ada kalanya dia menyalahi, walaupun dia tu orang yang baik dah, terpilih dah, tapi mungkin dia salah. Jadi bila begitu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika kita dikaitkan, jika kita betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian, gitulah sepatutnya cara kita. Gitu sepatutnya cara kita. Dan Nabi SAW dalam satu hadis dalam kitab-kitab Bukhari ada belakang, dia lantik satu orang jadi ketua, memimpin satu pasukan tentera. Jadi pergilah, bila pergi kawan tu, ketua tu dia nyalakan api besar, dia suruh, mungkin Nabi pesan, Nabi lantik dia. Lepas tu Nabi kata kena taat kepada dia, patuh kepada dia, kepada pemimpin ni kena patuh. Jadi bila begitu dia nyalakan api, dia suruh anak-anak buah dia lompat dalam tu. Anak-anak buah dia terbagi dua. Lagu mana nak lompat ni, kata dia. Kan kita lari daripada api, apa nak masuk dalam api pulaknya? Kita tak sini neraka lah masuk Islam ni kan, tak sini masuk neraka. Lepas tu apa yang nak masuk dalam api? Hak ni pula kan api suruh taat ke dia. Tiba-tiba begitu, dalam setengah-setengah riwayat lain pula dia mampu habis. Lama tu bahas ni dah mampu habis. Lepas tu balik royak ke Nabi lah. Mujur Nabi kata, kalau mu masuk dalam tu tak tobik semua. Ke neraka tu, kamu mana yang masuk neraka tu lah. Itu jangan. Jadi di sini menunjukkan pemimpin tu boleh jadi tak betul. Tidak semua perkara kita boleh turu. Kalau kita turu dia, mana kita turu binasa. Jadi kita kena ingat Allah dan Rasul. Lagu mana? Allah suruh kalau tu. Dan Nabi SAW kata taat pun dia dalam perkara yang ma'ruf. Kalau dalam perkara yang tak betul, bercanggah dengan ajaran Tuhan, ajaran Nabi, tak boleh turu, tak boleh taat lagu tu, salah. Itu caranya. Kalau kita tengok ayat Quran, tengok hadis, memang panduan dia tu sangat jelas, terang kepada kita. Bahawa pemimpin ni pun kena tengok juga, kena tengok juga. Setengah-setengah ulama dia kata hadis tu sebenarnya ketua dia nak uji dia jenis kelakar, kata dia. Dia jenis kelakar, nak tengok setara mana. Boleh jadi kalau ada nak lompat suruh dia pegang kali nah. Tapi dia nak tengok waktu nak jadi cerita tu royak ke Nabi pun kata lagu tu. Nabi pun kata lagu tu. Ini menunjukkan ketua, pemimpin dia tidak maksud. Dia boleh berlaku salah pada dia. Bila dia salah, jangan tu kena betul dia lah. Jadi cara nak betul tu macam-macam lah. Kalau kita tengok falsafah atau hikmat semaya, nak betul tu kena betul. Kalau dia salah tak boleh kena. Tapi cara betul tu lah masalahnya. Cara betul tu bila dia nak rokok sujud kali yang ketiga tu, kita tak boleh kata yang ketiga dah tu, tak boleh kata lagu tu, tegur-tegur pun. Dia ada cara dia. Subhanallah, cara dia begitu. Nak mufarakah ni bukan senang. Kalau tak boleh gitu, salah besar.
baru mufarakah. Itu dia ajar tu cara macam mana pengikut dengan yang diikut, rakyat dengan pemimpin, ketua dengan pengikut lagu mana cara. Jelas banyak sangat bahawa Islam ni agama pemerintahan, agama ada negara, ada masyarakat, ada keluarga. Cuba kita tengok dalam surah ni kan, daripada seorang, lepas tu jadi ramai, lepas tu jadi keluarga, bila keluarga jadi masyarakat, lepas tu negara lah. Nak merata lah, nak hukum lah, negara lah. Panjang ceritanya. Jadi kita pergi reka-reka lah. Reka-reka pun tak boleh nak reka ni. Cuba kita tengok selagi ambil baca ayat 65. Ayat 65. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tiada rasa berat dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini hukum Islam ni kena terima dengan sepenuhnya. Pada hakikatnya seseorang tu, walaupun dia kata dia beriman, dia tidak beriman sempurna selagi tidak terima engkau sebagai hakim, sebagai pemutus dalam segala perkara yang berlaku. Inilah. Kalau kita tengok dalam dunia ni, dunia Islam, apa bagi dunia Islam pun setara mana jalan hukum Islam, setara mana, lemah sangat. Apa lemah sangat. Di mana mahkamah ke ataupun hukum ke, bukan hukum Islam jelas hak jalan tu hak lebih kuat, hak lebih besar. Kalau ada mahkamah Islam pun, mahkamah tu dia macam pecahan kepada hak lebih besar. Hak lebih besar yang berkuasanya ialah undang-undang orang putih, undang-undang orang kafir. Itu hakikat kebanyakan dunia Islam. Sebab tu Tuhan tidak tolong. Tu sebenarnya. Di sebalik kenapa orang Islam ni jadi hina, umat Islam, negara Islam satu-satu dirata, hancur, dimusnahkan oleh orang kafir. Tu sebenarnya rahsia dia. Sebab tidak ikut orang Islam sebenarnya. Mengelirukan orang ada kata Islam tapi tak ikut Islam sungguh. Sebab dia kata demi Tuhanmu, mereka tidak lagi beriman selagi tidak jadikan engkau sebagai hakim, pemutus. Kita nak putus, cuba tengok, cuba tengok hak ni Islam ke tidak. Boleh ayah orang kafir kau pera kau hak Islam. Cara mahkamah benar hak kafir, benar mahkamah mana? Hak mana hak berdaulat sebenarnya? Situ benda. Kedaulatan undang-undang Islam tak tahu mana. Adanya kedaulatan undang-undang lain. Betul hak tu. Rukun negara kau kedaulatan gap. Hak tu sebenarnya. Kalau perhati, yalah, ni dalam Quran ayat ada. Maknanya tak sempurna iman ni lagi. Beriman dah. Ulama kata kalau lagu ni tak sempurna lah. Tak ada lagi hak ni. Usaha pun tidak bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah buat usaha nak dah benar, dah tak dapat lagi nak mana. Gitulah, tak apalah. Mudah-mudahan Tuhan ampun. Sekadar tu lah. Lepas tu banyak lagi lah yang lain-lain. Perlu ada perjuangan dalam Islam ni, perlu ada jihad. Kenapa perlu ada jihad ni? Kenapa? Pada hakikatnya dunia ni merintih, duduk nak gapo. Pada hakikatnya dalam dunia ni, kalau sistem Islam atau pemerintah Islam tidak jalan pada hakikatnya, dia akan jadi ganda dunia. Cuba baca Amir ayat 75. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Dan mengapa mereka tidak mahu berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik lelaki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri ini yang penduduknya zalim. Berikanlah kami pelindung daripada sisi-Mu dan berilah kami penolong daripada sisi-Mu. Jadi pada hakikatnya agama Islam ni, umat Islam ni ialah umat yang membela nasib orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah. Jadi pada hakikatnya apa ya kalau kita tengok sejarah tu, Nabi sahabat dulu pergi serang negeri, pergi ambil negeri orang, bukan nak harta kekayaan sebab penjajah buat tu, tidak. Pada hakikatnya di negeri masing-masing tu menderita, susah. Pada hakikatnya walaupun dia tidak berdoa, tak kerti berdoa cara Islam, hati dia tu merintih duduk minta dengan Tuhan, biar selamatlah daripada negeri hak zalim ni. Jadi tak sih kepada kezaliman. Jadi Islam nak melepaskan manusia daripada kezaliman. Itu hakikatnya. Dalam sejarah kalau kita perhati perang yang berlaku tu, apa yang mudah benar? Sebab rakyat dia sokong, mengalu-alukan kedatangan tentera Islam. Walaupun kata tentera Islam, dia tahu tentera Islam ni tidak buat koseh, tidak seperti tentera kafir. Dia ada peraturan, ada disiplin, bahkan benda-benda tu dijaga tu atas tuntutan iman dia. Sebab itu dia tidak menceroboh, tak terkalu. Jadi mereka mengalu-alukan, berilah kepada kami pelindung daripada pihakmu, dari sisimu. Berilah kepada kami penolong dari sisimu. Pada hakikatnya manusia tu dengan cara masing-masing doa macam doa minta dengan Tuhan menyelamatkan mereka. Lepas tu cuba ambil baca pula ayat tapi panjang tu, 95, 96, 97, 98, 99 sampai 100 tu. Ni semua nak suruh bela orang susah, dan orang yang berjuang, orang yang memikirkan untuk menaikkan agama, melepaskan orang daripada ditindas dan dianiayai. Ini dituntut oleh agama. Orang-orang yang buat kerja macam ni mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang ada di dalam ayat-ayat itu kalau kita baca. Dan Allah Subhanahu Wa Taala larang, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini orang-orang yang tidak ada perjuangan dalam kehidupan dia, hidup dalam keadaan lemah, hidup dalam keadaan terjajah. Malaikat akan tanya bila dia mati. Cuba ambil baca tu, 97, 98. Sikit. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik lelaki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berjalan. Jadi maknanya orang Islam ni Tuhan ajak jangan hidup jadi tertindas, dijajah, dianiaya oleh orang. Tak boleh lagu tu. Bukan cara hidup dalam dunia ni hidup jadi hamba, dijajah oleh orang. Bahkan kita kena hidup sebagai seorang yang merdeka. Jadi kalau kita tengok sini, sebab tu masa hijrah dulu wajib hijrah. Kalau tidak berhijrah dosa besar, dan Tuhan janjikan neraka ni orang tidak berhijrah. Apa yang duduk sini tertindas, lemah? Bukankah bumi Allah SWT ni luas? Malaikat duduk tanya lagu tu, buat nganyi bila mati.
Jadi makna Islam tak boleh terima lah hidup dalam keadaan lemah ni, hidup dalam keadaan tertindas. Dia kena cari biar kita ni merdeka, biar kita betul-betul berdaulat. Tak ada orang lain yang lebih tinggi daripada orang Islam. Itulah ajarannya. Lepas pada tu cerita tentang sembahyang qasar hak kita duduk buat 4 rakaat jadi 2 rakaat ni ada juga sini juga. Sini juga. Dan banyak lagi lah hak lain-lain tu. Sembahyang khauf gapo sini lah dalam perang gapo tu. Panjang lah lagi. Kita dah ingat kau surah ni dah surah pun tak ada malam ni dia ingat kau nak habis dah nah. Yalah, kalau nak pergi langkah-langkah gitu boleh. Cumanya panduan banyak sangat ni untuk kehidupan kita dalam ni. Biarlah sepintas lalu sebelum kita sampai kepada tafsir hak sebenar tu, kita dapat dah ambil manfaat lebih kurang di sini. Cuba sekali lagi ambil baca cuba baca ayat 123 124 cuba baca. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Pahala daripada Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain daripada Allah. Dan barang siapa melakukan amal kebaikan baik lelaki maupun perempuan sedangkan dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi masuk surga, dapat pahala, dapat gapo ni bukan benda angan-angan. Bukan benda hak milik kita, hak kita dah. Ahli kitab kata hak kita dah, bahagia kita. Orang Islam pun ahli kitab siapa pun tak ada, di sisi Tuhan sama saja. Bukan dengan angan-angan benda ni, bukan dengan cita-cita, bukan dengan apa ni berasa hak kita. Bukan gitu. Ini semua hak Tuhan. Hak Tuhan je serupa je. Siapa-siapa pun, tak kira Islam, tak kira ahli kitab, tak kira siapa pun, kalau buat jahat akan diberi balasan sesuai dengan kejahatan dia. Bila Allah SWT buat keputusan kita, tak ada siapa dia dah boleh tolong, boleh bela kita. Tak ada. Lepas tu sesiapa saja pun, baik lelaki atau perempuan, kalau buat benda molek dalam keadaan beriman, syaratnya beriman, akan masuk syurga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Mana sesuai dengan surah ni, surah Nisa ni kan. Mana jaminan ni bukan hak tadi dalam harta benda saja. Orang perempuan dia dapat, orang lelaki pun dapat hasil usaha dia. Pak kau esok, akhirat esok pun kalau buat amal soleh, bukan lelaki saja yang dapat, perempuan pun sama. Jadi syurga Allah SWT itu bukan hak lelaki saja, perempuan pun berhak juga. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Itulah. Dan tak kira siapa-siapa pun, bila-bila pun. Gitulah peraturan Allah, ketetapan Allah SWT sudah dijamin dah. Tak kira lelaki atau perempuan, kalau buat boleh beriman akan masuk syurga. Dan Tuhan tidak akan buat nyaya sedikit pun. Di situlah kita tengok ada semua tu, orang perempuan tu diambil kira, ada semua tu di situ. Apa kaya kita tak ada malam ni ni. Kena sekatu dulu lah. Sekatu hari ni pun tak habis surah An-Nisa. Tengoklah. Wallahu a'lam.